Persoalan tentang adakah semua orang bukan Islam akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam neraka secara kekal tanpa terkecuali adalah satu persoalan kritikal yang mungkin menjadi kegelisahan sebahagian masyarakat Muslim. Hal ini kerana kesedaran bahawa bukanlah semua orang bukan Islam itu sama, kerana di sana terdapat sebahagian orang bukan Islam yang tidak mempunyai maklumat langsung tentang Islam, seperti golongan orang bukan Islam yang tinggal di benua Amerika Selatan misalnya, di negara-negara seperti negara Chile, negara Uruguay dan juga negara Argentina, dan juga sebahagian masyarakat orang bukan Islam di barat yang mendapat maklumat tentang Islam, tetapi mereka mendapat maklumat tentang Islam daripada sumber-sumber media yang cenderung untuk memaparkan Islam secara negatif, di mana mereka ini mempropagandakan bahawa Islam ini sebagai agama yang mempromosikan keganasan, menindas wanita dan sebagainya. Justru adalah sesuatu yang sukar untuk diterima seandainya dinyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Adil lagi Maha Bijaksana akan mencampakkan mereka ini ke dalam neraka buat selama-lamanya, sebagaimana Abu Lahab dan juga Abu Jahal. Sedangkan mereka ini boleh jadi akan memeluk Islam seandainya diberikan mesej Islam yang jelas tanpa sebarang pengaruh anasir asing. Bagi menjawab persoalan ini, kita perlu memahami tentang satu konsep yang disebutkan sebagai Ahlul Fatrah, iaitu istilah yang merujuk kepada sekelompok manusia yang hidup pada zaman di antara dua kerasulan, di mana Rasul ataupun mesej Rasul yang pertama yang diutuskan telah pun mula luntur, sementara Rasul yang kedua belum lagi diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Konsep Ahlul Fatrah ini boleh ditemui di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Al-Aswad bin Sariq, di mana di dalam hadis tersebut dinyatakan bahawa pada hari akhirat kelak akan terdapat 4 lelaki yang akan mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang mengapa mereka ini tidak memeluk Islam. Yang pertama daripadanya adalah seorang yang pekak, di mana dia menyatakan bahawa Islam sampai kepadanya, seruan Islam sampai kepadanya, tetapi dia tidak berupaya untuk mendengar seruan Islam tersebut. Yang kedua adalah seorang yang tidak siuman. Dia mengatakan bahawa Islam sampai kepadanya, sedangkan dia dibaling, lelaki ini dibaling dengan najis haiwan, iaitu beliau ini tidak siuman. Dan yang ketiga adalah seorang yang telah tua ketika seruan Islam sampai kepadanya, di mana lelaki ini tidak dapat memahami seruan Islam yang sampai kepadanya. Dan yang keempat adalah seorang lelaki yang hidup pada zaman fatrah, iaitu zaman di antara dua kerasulan sebagaimana yang dijelaskan sebentar tadi. Setelah mendengar pengaduan daripada 4 lelaki ini, Allah Subhanahu Wa Taala dinyatakan di dalam hadis ini akan mengambil perjanjian daripada mereka, iaitu perjanjian taat setia daripada mereka, di mana mereka ini perlu mematuhi arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Allah mengutuskan kepada mereka Rasul, yang mana Rasul ini akan menyuruh mereka untuk masuk ke dalam neraka. Nabi SAW kemudiannya bersumpah dengan menyatakan bahawa demi zat yang jiwa Muhammad berada pada tangannya, seandainya mereka ini mematuhi arahan Allah Subhanahu Wa Taala, mematuhi arahan Rasul tersebut untuk masuk ke dalam neraka, maka neraka itu akan menjadi sejuk dan selamat bagi mereka. Sementara jikalau mereka ingkar dengan surahan tersebut, mereka akan diseret masuk ke dalamnya. Justru berdasarkan kepada hadis ini adalah jelas kepada kita bahawa belum tentu seseorang individu bukan Muslim itu akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana boleh jadi mereka ini tergolong dalam kalangan 4 lelaki yang disebutkan dalam hadis ini, di mana mereka akan diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka akan diuji, dan seandainya mereka berjaya maka mereka akan selamat, dan seandainya mereka gagal, iaitu mereka ingkar dengan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu itu, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka.